Why nama fish ni? Nadia Dap-Dap. Memang nampak sedap pun dimakan. Wah, ni apa ni? Nampak sedap. Kelakar dia ni. Masak mengelabah, makan pun mengelabah. Nadia? Nadia? Takkan kot. So, masa I dekat Paris, ada satu kafe ni, nama dia La Maison Rose. I makan milkshake. Oh my god, sedap! Untungnya dapat driver sana sini. Makan cepat. That's it. Buat apa bayar mahal-mahal? Rumah makan dulu orang sana. Baik tengok Nadia Dap-Dap. Bayar? Hello. Semua free, darling. I kan influencer. Makanan I semua free. Diorang yang patut bayar I. Okay? Tapi boring lah. Asyik promo makanan luar negara je. Check out this video. Nadia Dap-Dap. Girl ni masak instant mi curry letak apple. Kelakar. You, video macam ni pun ada orang tengok ke? $500 orang boleh dapat gift macam ni. Oh, kalau macam tu tak payah kerja. Payah buat live. Lagi cepat kumpul duit, settle bayar hutang. Hi everything. Saya Nadia. Saya influencer baru anda yang akan berkongsi tentang masak-masak, makan-makan dan kehidupan. Welcome to Nadia Dap-Dap. Nadia Dap-Dapnya. Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat, diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bonsi, buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni, buat aku senyum tanpa henti. Yeah, setiap kali kamu senyum tertawa, terbawa rasa nyata. Ori-ori beraroma, rasanya penuh warna bila